Takut ni. Takut apa? Takut Tuhan tak bagi bangkit malam Lailatul Qadar. Kalau Tuhan tak bagikan kita malam Qadar, berarti Tuhan nak haramkan kita mendapat semua kebaikan lah. Na'udzubillah. Jaga. Sebab ada orang Tuhan tak bagi jaga malam Qadar. Malam lain jaga. Malam tu Qadar, tidur jaga-jaga subuh. Tuhan tak bagi. Jadi kita harap malam tu Allah bagi kita bangkit doa, bangkit buat ibadat. Sebab malam tu ibadat nilainya seperti 1000 bulan, 84 tahun lebih. Sekalipun umur kita tak panjang, tapi kita bangkit buat ibadat malam tu seperti kita buat ibadat 84 tahun tanpa henti. Siang berpuasa, malam qiyamul lail. Tetapi jaga-jaga. Siapa buat maksiat malam tu, malam ataupun siang, sama macam dia buat maksiat 84 tahun. Tak padan. Cuma malam tu dalam rahsia Allah. Tak tahu malam tu bila. Dia harap-harap insya-Allah Allah bagi peluang kat kita untuk bangun malam tu Qadar. Jadi doa dia, Allahumma rzuqna lailatul qadri fi hadhihi sanati wa fi kulli sanah. Tu doa nak dapat malam Qadar. Tuhanku, kurniakanlah pada kami malam Lailatul Qadar tahun ini dan pada setiap tahun.